masak halia ni selain rasa sedap dan ia bagus untuk membuang segala angin dalam badan tu. Sekali masak, anak-anak pun suka sangat. So, mula-mula potong ayam menjadi kecil-kecil. Lepas tu, perapkan ayam dulu dengan bahan-bahan ni. Kemudian, kita tumiskan bahan-bahan yang ditumbuk. Tumis sampai bahan-bahan menjadi kekuningan. Lepas tu, masukkan ayam yang telah diperap dalam 20 minit. Kacau rata ayam tu sampai menjadi sedikit kering. Kemudian, masukkan air secukupnya. Kacau-kacau sekejap dan masukkan sos tiram anggaran dalam 2 sudu. Kacau-kacau lagi, kemudian masukkan halia yang dihiris panjang, cili besar dan juga bawang hola yang telah dihiris. Kemudian bolehlah masukkan perasa seperti serbuk perasa, ajinomoto dan gula sikit. Saya dah tak masukkan garam sebab ayam tadi sudah diperap dengan garam dan juga sos tiram tu pun dah masin. Lepas tu saya masukkan juga sedikit tepung jagung yang telah dibancuh dengan air panas untuk kuah tu menjadi lebih pekat. Kacau-kacau sekejap dan rasalah kalau semua dah okey. So, ayam masak halia kita is done. Semoga video ni bermanfaat untuk anda. Thanks for watching. Bye-bye.